Dengar sini, keputusan rasmi IPO Sum Teknologi Berhad dah keluar. Syoranya, langgan. Tapi nanti dulu. Setakat langgan je tak cukup tau. Rahsia sebenar nak untung bergantung pada taktik pelaksanaan nanti. Persoalannya, bila masa paling ngam nak jual, semuanya bergantung pada strategi hari pertama pasaran dibuka. Perolehan dorang merudung 42% dari 2023 ke 2024. Bunyi macam agak merisaukan kan? Tapi ini yang best. Margin untung kasar dorang sebenarnya naik double sampai 24%. Rupa-rupanya diorang sengaja reject projek murah dan fokus buat infrastruktur bilik bersih yang untung tinggi. Lepas tu nisbah hutang pun turun mendadak ke 0.37 kali. Kunci kira-kira memang bersih. So, macam mana nak buat? Ini 3 taktik wajib korang sedia masa loceng pembukaan nanti. Nombor 1, himpitan apungan bebas. Saham roncit cuma ada 5% je. Boleh jadi lonjakan harga. Taktik kedua, ikut game plan ni. Premium atas 30%, jual semua. Bawah 10%, pegang dulu. Ketiga, hati-hati sikit. Ada laporan pasaran salah letak data. Jangan tertipu dengan halusinasi harga sasaran. Tolong abaikan harga sasaran awal 18 ke 21 sen tu. Korang tunggu je pengumuman rasmi. Serius, korang memang takkan dapat kira margin keselamatan yang tepat selagi tak ada harga tawaran rasmi. Okay guys, call broker korang sekarang, get ready nak langgan dan terus pantau harga rasmi. Bukti semua dah ada depan mata. Persoalannya, korang dah sedia ke belum nak hadap loceng pembukaan?